Selamat datang ke sesi perbincangan kita. Hari ini, kita nak dalami sikit konsep asas pemikiran komputasional. Kita rujuk bab satu dari bahan yang ada ni. Ya. Kiranya macam satu set alat pemikiran lah, kan? Jadi misi kita nak buka kotak alat ni, fahamkan setiap satu leraian, pengecaman corak, peniskalaan, pengitlakan dan tengok macam mana nak guna dengan contoh yang jelas sikit. Jom kita mula. Okey, boleh. Dan penting juga kita faham, macam yang bahan tu sebut kat muka surat 2, ini bukan untuk orang IT atau programmer je sebenarnya. Oh ya, bukan teknikal semata. Tak, pemikiran komputasional ni lebih kepada satu cara, satu pendekatan sistematik untuk selesaikan masalah. Tak kisahlah masalah sains ke, teknologi ke, atau masalah harian kita. Ia bantu kita fikir lebih tersusun, lebih logik. Menarik tu. Okey, jom kita buka kotak alat ni. Yang pertama sekali, sumber kita sebut leraian, decomposition. Ya, leraian. Secara asasnya, ni macam seni pecahkan satu masalah besar yang nampak rumit tu kepada bahagian-bahagian kecil yang lagi senang nak urus. Yes. Kan? Betul. Contoh dalam bahan tu, yang pasal bina tangga batu-bata tu, Rajah 1.2, 1.3, visual dia jelas. Daripada pening nak kira semua bata sekaligus, masalah tu dipecahkan. Kira bata untuk satu anak tangga, lepas tu satu lagi, sampai habis 5 anak tangga tu. Dan cara leraian ni sebenarnya sangat dekat dengan kita. Kan? Kita guna hari-hari pun tanpa sedar. Macam contoh berus gigi kat muka surat 8 tu. Oh ya, yang tu? Bagi kita orang dewasa, alah berus gigi je lah. Tapi kalau nak ajar budak kecil, kita kena leraikan. Pegang berus macam mana, buka paip, basahkan sikit, letak ubat gigi banyak mana, gosok depan, gosok kiri, kanan, kumur. Betul juga tu. Jadi tahap leraian tu bergantung pada konteks lah ya? Ya, bergantung pada siapa yang hadapi masalah tu. Tapi intinya, ia buat benda kompleks tu rasa kurang menakutkan. Lebih mudah nak mula. Okey, faham. Lepas dah pecah-pecahkan masalah tu, alat seterusnya ialah pengecaman corak, pattern recognition. Jadi, kita tengok bahagian-bahagian kecil tadi tu, kita cari pula apa yang sama, apa corak yang berulang. Macam contoh tangga tadi kan, kat muka surat 4-5 tu. Ya, tangga bata tu. Lagi? Corak yang jelas, setiap tapak anak tangga tu, lebar dia mesti 5 biji bata. Itu sama je untuk semua anak tangga. Yang beza cuma tinggi dia, bilangan lapis bata tu. Tepat sekali. Dan kebolehan cam corak ni lah yang jadi kunci untuk efisien. Sumber ada bagi contoh lain kan, situasi 1 pasal syarikat pembungkusan tu. Yang kotak-kotak tu. Dengan situasi 2, rombongan sekolah. Muka surat 13-16. Walaupun 1 pasal kotak, 1 pasal bas, tapi corak penyelesaian dia serupa je. Isi ruang dengan benda paling besar dulu. Oh, pattern dia sama ya? Ya. Sumber tu pun tekankan kat muka surat 13. Lebih kurang bunyinya, lagi banyak corak kita jumpa, lagi cepat, lagi mudah masalah tu selesai. Sebab kita boleh guna balik cara yang dah terbukti berkesan. Masuk akal. Okey, dari corak ni, kita ke alat ketiga. Peniskalaan, abstraction. Yang ni macam mana pula? Okey, peniskalaan ni proses tapis. Kita tapis keluar butiran yang tak relevan, yang remeh-temeh, dan kita fokus kat maklumat penting je untuk selesaikan masalah. Macam tangga tadi tu? Ya, macam tangga tu. Muka surat 5. Yang penting sangat untuk kira jumlah bata tu apa? Lebar dia 5 bata dengan bilangan anak tangga 5. Itu kritikal. Jadi, warna bata ke, jenis simen ke? Ni bantu kita kurangkan noise, fokus pada inti parti masalah. Contoh lain macam cari laluan terdekat tu kan? Muka surat 11-12? Ya, yang tu pun sama. Fokus dia elak laluan A, D dan pilih jarak paling pendek. Jenis jalan tu mungkin tak berapa penting masa awal-awal plan. Peniskalaan ni penting tau. Lagi-lagi zaman sekarang banyak sangat data. Kena pandai tapis. Tapi nak bezakan mana penting mana tak tu, itu yang kadang-kadang susah sikit kan? Memang. Itu kemahiran yang kena asah. Kena banyak latihan, banyak pengalaman. Kadang-kadang kita tersilap juga. Kita abaikan benda penting. Sebab tu proses ni selalunya berulang-ulang. Kita mungkin kena patah balik, nilai semula. Betul-betul. Okey, dan ini bawa kita ke alat yang terakhir dalam set ni. Pengitelakan. Generalization. Ya, pengitelakan. Yang ni pula, lepas dah nampak corak, dah tapis maklumat guna peniskalaan, kita cuba bina satu
macam penyelesaian umum. Boleh jadi formula ke, peraturan ke, langkah-langkah ke. Tepat. Yang bukan saja boleh settlekan masalah asal tu, tapi boleh juga guna untuk masalah lain yang lebih kurang sama struktur dia. Ya, betul tu. Macam contoh tangga tadi, dalam jadual 1.1 dan 1.2 tu kan, kita bukan sekadar dapat cara kira bata untuk tangga spesifik tu je. Tapi model atau formula yang kita dapat tu, kita boleh itlakkan, kita boleh generalize. Contohnya untuk kira isi padu objek lain macam cube atau cuboid. Dalam programming, ni macam kita buat function yang boleh guna banyak kali lah. Prinsip asas untuk efisien. Jadi keempat-empat teknik ni, leraian, pengecaman corak, peniskalaan, pengitlakan, semua bekerjasama lah ya. Memang. Dia satu kitaran, satu proses. Leraian, pecahkan, pengecaman, cari persamaan, peniskalakan, tapis gangguan, pengitlakan, bina penyelesaian umum. Bawa kita dari masalah rumit kepada penyelesaian yang tersusun dan selalunya boleh diguna semula. Okey, jelas dah sekarang. Jadi itulah dia 4 tonggak utama dalam pemikiran computational dari bab satu sumber kita ni. Leraikan, camkan corak, niskalakan, itlakkan. Satu kerangka kerja yang nampak sangat berguna. Ya, sangat berguna. Jadi sebagai penutup, mungkin satu soalan untuk pendengar kita renungkan. Cuba fikirkan satu masalah harian yang anda selalu hadapi. Tak kisahlah, kat tempat kerja ke, kat rumah ke. Berdasarkan apa yang kita dah bincang ni, macam mana anda boleh guna keempat-empat teknik ni? Leraian, pengecaman corak, peniskalaan dan pengitlakan untuk tengok masalah tu dari sudut pandang baru atau mungkin jumpa cara selesaikan yang lagi efektif. Wah, soalan yang bagus tu untuk difikirkan. Terima kasih banyak kerana sudi berkongsi pandangan dan terima kasih kepada anda kerana menyertai penerokaan kita kali ini.